Alright guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton video ni. Jadi kita ada 3 mini series Facebook Ads trending yang saya akan bagi anda. Jadi ini video yang pertama, iaitu tajuk video ini adalah tajuk dia Facebook Ads Mindset. Kenapa mindset? Di dalam video training ni, anda akan faham dan nampak dengan jelas, kenapa anda sepatutnya melabur lebih banyak duit untuk iklan Facebook Ads, dan B, kenapa masa yang paling sesuai untuk anda melabur duit adalah sekarang. Jadi saya tahu kebanyakan klien, customer, even prospek saya yang kebanyakannya saya buat survey, ini adalah dua benda yang mereka takut. Hampir semua klien customer saya bila tanya kenapa masih tak buat duit dengan Facebook Ads, kesemuanya akan jawab, pertama, takut nak labur duit untuk iklan. Kedua, tak tahu labur duit untuk apa. Sebenarnya mereka tak tahu diorang spend Facebook Ads tu untuk apa. Apa tujuan dia, apa matlamat dia, apa end goals dia. Jadi, objektif saya dalam video training ni, selepas anda tengok video ni, anda tak akan rasa takut lagi untuk labur duit dengan Facebook Ads. Malah, anda rasa macam nak tambah lagi duit pelaburan Facebook Ads sampai tahap anda rasa kelakar bila anda tak run campaign setiap hari. Maknanya, kalau anda tak run campaign, anda tak spend setiap hari, anda tak bagi Mark Zuckerberg duit, anda rasa macam kelakar. Sebab apa tahu? Sebab anda kehilangan duit sebenarnya. Bukan anda kerugian duit, bukan anda melabur duit tu anda get nothing. Sebenarnya anda kerugian. Sebab apa tahu? Sekarang ni, bagi saya lah personally, marketers yang tak spend at least minimum RM300 setiap hari untuk Facebook Ads belum lagi digelar real marketer ataupun real Facebook Ads marketer. Sebab apa tahu? Sebab for those yang dah spend RM300 setiap hari secara konsisten, Alhamdulillah, saya tahu anda semua tengah buat duit. Tapi for those of you yang belum lagi spend RM300 setiap hari, day in and day out, untuk anda punya campaign, anda tengok video ni sampai habis. Video ni untuk anda. Jadi, untuk saya berjaya buat anda rasa macam tu, first, saya kena tukar dan ubah mindset anda tentang Facebook Ads. Saya nak anda kosongkan balik cawan penuh, tanpa balik cawan yang bocor, dan zero rise balik seperti bayi minum susu yang tak tahu apa-apa. Saya nak buang balik anda punya perception, saya nak buang balik anda punya teori sebelum ni, apa yang anda faham tentang Facebook Ads. Saya nak anda kosongkan balik minda anda, tengok video ni total sampai habis. Sebab saya pasti dalam video ni adalah jawapan kepada segala kekeliruan dan juga anda punya segala benda yang anda tak tahulah, yang anda confuse selama ni. Jadi setiap kejayaan bermula dengan mindset, termasuk Facebook Ads. Jadi apa yang anda nampak dekat depan anda sekarang ni, ini adalah tabung. Razli, apa benda tabung kena mengena dengan Facebook Ads? Let me explain. Facebook Ads adalah seperti tabung kumpul kepercayaan dan hubungan dengan prospek. That's it. Anda hanya kena anggap Facebook Ads ni, dia adalah seumpama tabung yang mengumpul kepercayaan dan hubungan dengan prospek. Maknanya lagi banyak anda letak duit dekat dalam tabung tu, lagi banyaklah kepercayaan dan juga hubungan anda dengan prospek. Bila tabung tu dah penuh, maka anda tahu kepercayaan anda dengan prospek pun dah penuh. Bila kepercayaan anda dengan prospek dah penuh, barulah prospek boleh beli. Sebab kita tahu, saya dah cakap benda ni berulang-ulang kali, prospek takkan beli daripada anda selagi mereka kenal, suka dan percaya. Untuk kita melakukan setiap transaction, mesti ada kenal, suka dan percaya. Selagi prospek tu tak kenal, suka dan percaya, prospek tu tak akan keluar 1 sen pun untuk kita. Jadi kita kena anggap Facebook Ads ni adalah kita punya marketing channel, marketing medium, kita punya platform untuk gain trust. Untuk gain that relationship and trust dengan kita punya prospek. That's it. Itu saja anda punya anggapan terhadap Facebook Ads, itu anda punya mindset, itu je yang anda perlu faham sekarang. Jadi lagi banyak anda spend, bukan lagi sikit duit anda, tapi lebih penuh tabung dan lebih banyak duit. Betul tak? Sebab anda spend, anda menabung sebenarnya. Bukan anda spend, anda bakar duit. Anda kena dengar, anda spend, anda menabung. Lagi banyak anda spend, lagi penuh kita punya tabung. Anda spend sebab anda nak menabung, so that later on, anda boleh keluarkan duit tu. Anggap saja anda spend duit Facebook Ads untuk beli aset. Kejap lagi saya bagi tahu anda apa aset tu sebenarnya. Dan setiap kali anda spend, anda letak duit dalam tabung. Ingat anda letak duit dalam tabung. Bukannya anda campak duit tu merata-rata. Tak. Anda letak dia dekat satu tempat supaya later on, anda boleh keluarkan duit tu. Anggap macam debit dan kredit, atau deposit dan withdrawals. Macam kita dapat duit kita save kat dalam bank. Betul lah, kita debit. Lepas kita debit, kita boleh kreditkan balik duit tu. Anggap je macam tu. Alright? Anda tak boleh withdraw kalau tabung kosong. Jadi apa anda buat? Start nabur duit iklan Facebook dan start deposit menabung hari ni. Jadi apa konsep dia sekarang ni? Apa konsep Facebook Ads?
Cuba anda bayangkan, okay, anda dalam market kesihatan. Okay, kita buat benda yang common lah, benda yang saya rasa semua orang tahu. Market weight loss, market orang yang nak kurus badan. Okay, jadi customer anda adalah orang-orang yang nak kurus. Anda jual produk yang nak kurus, ataupun anda jual servis personal training ke, tak kisahlah apa saja related dengan yang nak kurus badan. Jadi prospek ada orang yang nak kurus badan. Jadi apa anda buat? Anda run satu Facebook Ads campaign, call to website, anda hantar mereka ke blog post. Anda spend campaign tu sebanyak RM10. Jadi apa anda buat? Anda bagi RM10 ke Facebook, in return Facebook akan hantar traffic ke anda punya blog post. Dekat blog post tu anda buatlah satu artikel. Okey, artikel tu contoh nama tajuk artikel tu 5 cara yang terbaik untuk kurus badan dalam masa 30 hari. Okey, free content. Diorang tak perlu subscribe, diorang tak perlu beli apa-apa, just free content, anda punya content yang terbaik. Okey, anda bagi value anda terbaik kepada anda punya prospek. Jadi apa yang berlaku? Prospek tu dia tengok, oh okey. Jadi saya dah kenal Mamat ni, dia ada satu blog, okey, blog dia awesome, dia punya content dia pun awesome. Alright. Good. Nampak tak? Bila anda bagi content, bila anda bagi value, prospek automatically akan nampak anda sebagai authority. Oh tak, sebab anda memberi. That's it. Itu je human nature. Itu je human philosophy. Kalau anda memberi, anda akan dinobatkan sebagai authority. Oh tak, sebab tu kita baca buku. Orang yang menulis buku tu, kita akan tengok dia sebagai authority. Itu je human psychology. Jadi kalau anda memberi kepada prospek anda, contoh dia macam satu blog post yang bertajuk bagaimana cara nak kurus badan dalam masa 30 hari, 5 cara yang terbaik untuk kurus badan dalam masa 30 hari. Tak ada siapa lagi yang kat luar sana yang boleh bagi benda tu. Tapi anda bagi. Anda buat satu blog post, dan anda deposit RM10. Anda spend RM10 untuk anda hantar klik tu anda punya website, tu anda punya blog post dengan menggunakan Facebook Ads. Ingat tak ada subscribe, jangan subscribe, jangan jual. Okay, just anda deposit dulu RM10. Sebab apa tahu? Ingat, anda sebenarnya tengah menabung. Alright, anda tengah nak beli jiwa prospek anda. Anda tengah nak positionkan diri anda sebagai authority. Jadi apa yang berlaku selepas tu? Anda deposit lagi. Okey, anda deposit lagi RM20. Anda masukkan lagi RM20 ke dalam tabung. Sekarang ni anda buat lagi satu campaign 10 minit Facebook video ads. Tapi kali ni anda hantar anda punya pelawat ke landing page. Landing page apa? Tak kisah. Anda boleh hantar pergi ke blog post. Anda boleh hantar pergi ke another video. Okey, contoh dia 10 minit anda buat record video pakai anda punya Samsung Galaxy ke, pakai iPhone ke, pakai handphone biasa pun boleh. Pakai selfie punya mode tu. Anda record video, cakap berkenaan dengan apa saja. Contoh kalau misalnya kita dalam weight loss market, berborak-borak, okey, bagi tahu siapa nama anda. Hai, nama saya Zulkarnain. Dalam video ni saya akan bagi tahu anda bagaimana cara untuk kurus badan. Pertama sekali, anda perlu elak makanan-makanan yang berminyak. Kedua, anda perlu exercise at least minimum 5 minit sehari. And so on. Buat dia dalam 10 minit ke 5 minit. Tak perlu 10 minit pun tak apa. Just 5 minutes video pun is good enough. Sebab apa? Sebab prospek mesti kenal anda siapa dulu. Okay? Prospek mesti tahu siapa anda. Siapa Mamat ni? Siapa Mamat yang nak bagi tahu aku pasal weight loss market ni? Dia ada credibility ke tak? Dia ada authority ke tak? Dia ada credential ke tak? Right? Okay, tapi sekarang ni prospek dah kenal. Oh, Mamat ni Haziq Kalim, macam ni suara dia, macam ni bentuk muka dia, macam ni dia punya janggut, macam ni rambut dia taklah handsome mana pun. Okay? Lepas tu apa yang anda buat? Anda deposit lagi RM50. Kali ni anda buat campaign page post engagement. Okay, page post engagement. Page post engagement ni, anda jangan letak call to action pun. Anda just buat satu macam quotation of the day. Okay, contoh dia, go hard or go home. No gain or no fear. Okay, go hard or go home. Okay, contoh. Kita dah weight loss punya market kan. Okay, if you believe you think, if you believe you can, you know you can. Alright, somewhere along that line lah. Okay, kita just buat satu page post engagement yang kita boleh inspire, yang kita boleh motivate, okay, kepada kita punya prospek. Okay, siapa prospek anda ni? Siapa dia klik tu website? Tak kisah, it could be you punya cold market, ataupun hot market, ataupun warm market. Warm market adalah anda punya fan page. Anda boleh gunakan campaign ni ke anda punya fan page. Okay, ke anda punya subscriber. Tak kisah. Okay, lead, anda punya lead market pun boleh, tak ada masalah. Tapi anda buat just satu page post engagement yang tak ada call to action. Jangan menjual. Okay, jangan menjual langsung dekat anda punya campaign ni. Just buat satu page post engagement untuk anda berinteract dengan anda punya audience. Alright? Deposit.
RM100. Sekarang ni anda buat satu kempen, anda buat video branding. Okay, video branding anda buat je, outsource je kepada siapa-siapa kat luar sana yang boleh buat video. Alright, dan kali ni anda just jangan buat call to action, anda just biar je video tu run. Okay, biar semua orang nampak video tu. Biar anda tengok brand anda apa. Okay, biar dia run. Okay, setiap hari kalau boleh deposit RM100. Okay, dispersekan dia. Mungkin anda boleh buat RM20 satu hari. Maknanya anda boleh run campaign tu selama 5 hari. Tapi anda kena ingat, bila anda run campaign tu, anda tak menjual. Ingat masa ni anda tak menjual. Anda deposit je. Anda deposit. Sebab apa tahu? Kemudian kita kena keluarkan duit tu balik. Okay. Jadi apa yang berlaku? Kalau anda tengok kat sini, lagi banyak anda deposit, lagi banyak anda punya duit. Lagi banyak anda punya duit, lagi tinggi anda punya relationship and trust. Just anggap je ini graf relationship and trust. Okay? Anda dah menabung. Anda buat deposit, klik to website to blog post, anda bagi free content, lepas tu anda bagi another 10 minutes punya Facebook video ads, anda spend lagi RM20. Kali ni anda hantar ke landing page. Dekat landing page tu ada lagi video anda. Jadi nampak tak, orang akan nampak anda everywhere. Orang akan dapat consume anda punya blog post. Anda akan tengok anda punya video. Mereka tengok anda merata-rata. Okay, sekarang ni kat Facebook tu, prospek anda tengok anda dekat merata-rata tempat. Alright? Dalam bentuk-bentuk macam-macam channel, daripada video, blog post, page post engagement, dan video branding, dan anything that you can imagine. Alright? Jo, over the time, anda punya relationship interest, kepercayaan anda terhadap prospek anda, kepercayaan prospek terhadap anda, dia punya relationship tu semakin lama semakin tinggi. Jadi, bila semakin lama semakin tinggi, masa ni lah masanya untuk anda withdraw balik duit tu. So, bila anda nak buat sales nanti, anda spend RM20 untuk set satu Facebook campaign, which is kita buat website conversion. Kali ni anda nak bina list. Okay, anda nak bina list. Anda buat satu conversion. Anda buat satu campaign website conversion dan anda hantar traffic pergi ke squeeze page. Kali ni anda nak bina list. Sebab apa? The money is in the list. Semua orang tahu. Anda nak bina database. Tak kisahlah database email ke, database phone numbers ke, whatever. Alright? Lepas tu anda buat lagi another campaign, Facebook ads. Kali ni anda buat Facebook video ads. Okay, video ads punya campaign. Kali ni anda nak hantar ke landing page. Dekat landing page tu anda nak kumpul database. Okay. Jadi apa yang berlaku? Itulah maksudnya investment. Okay, inilah maksudnya investment. Investment ni bila anda basuh duit, anda labur duit. Mak Saleh cakap invest today for better tomorrow. Atau bagi duit dulu, dapat kemudian. The more you give, the more you get back. Lagi banyak anda menabur, lagi banyak anda boleh dapat balik. Betul tak? Alright? Lagi banyak anda labur, lagi besar tabung anda. Lagi banyak duit anda boleh keluar. Itulah investment, itulah pelaburan, itulah aset anda. Aset anda adalah kepercayaan dan hubungan anda dengan anda punya prospek. That's the biggest asset that you boleh dapat dalam anda punya business. Okay, to create that raving fans, untuk anda dapatkan loyalty daripada anda punya customer. That's the biggest asset. Okay, on top of that, mesti ada database, tapi database tu dia tak akan beli. Database anda mean for nothing. Prospek anda, list anda, tak kisahlah sebesar mana pun anda punya list, mereka tak akan beli daripada anda kalau mereka tak percaya anda. Jadi anda punya greatest asset adalah anda punya kepercayaan. Anda punya kepercayaan dan trust. Okay, trust and relationship and trust terhadap anda punya prospek. Alright? Jadi maksudnya lagi banyak anda labur duit, lagi ramai prospek kenal. Okay, suka dan percaya anda. Lagi ramai prospek suka, kenal dan percaya anda, lagi senang dan mudah untuk anda buat duit. Sekarang anda tengok balik dua masalah terbesar. Sekarang anda takut tak nak labur duit? Okay? Cuba jawab jawapan. Takut tak nak labur duit? Takut nak labur duit iklan tak sekarang? Sekarang anda nampak tak dengan jelas? Tak tahu. Sebelum ni ramai orang tak tahu nak labur duit untuk apa kan? Anda nampak tak dengan jelas kenapa kita perlu labur duit Facebook ads sekarang? Untuk gain dia punya loyalty. Untuk gain dia punya trust and relationship. That's it. Okay, itu je Facebook ads. All marketers, okay, all entrepreneurs, dia tengok Facebook ads, that's it. Itu je. Dia akan tengok Facebook ads sebagai untuk create that relationship and trust. Okay? Itulah apa yang saya buat dan itulah apa yang top 5, 6, 7 figure, 8 figures marketers around the world, itulah diorang punya perception, itulah diorang punya mindset terhadap Facebook ads. Okay? Jadi, terjawab dan selesai tak kedua-dua masalah tu. Jadi tunggu video 2 yang akan datang. Okay, hari ni kita dah bercerita tentang video ni kita dah bercerita tentang mindset. Okay, video kedua saya akan bercerita tentang deposit.
Okay, bagaimana apa dia kempen-kempen yang kita perlukan. Okay, 3 Facebook Ads campaign yang anda wajib labur deposit sekarang untuk menang loyalty prospect dan customer secara long term, dan anda hanya perlu bajet serendah RM10 sehari. Alright, jadi jangan ke mana-mana, tunggu video saya yang seterusnya, video 2 video 2 out of 3. Okay, ingat this is a 3 part video training series yang saya akan bagi anda secara percuma. Tunggu video kedua yang akan datang, di mana saya akan bagi tahu anda 3 Facebook Ads campaign untuk anda wajib labur deposit sekarang, especially now, tahun 2016 sekarang. Saya bagi tahu anda kenapa now is the right time untuk anda labur, untuk anda menang loyalty prospect dan customer anda secara long term, dan anda hanya perlu bajet serendah RM10 sehari. Jadi, dengan itu saya ingin mengizinkan yang lemah itu sebenarnya datang daripada saya, yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah. Jadi kita jumpa dengan video yang akan datang. Talk to you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.